sedang terperangkap di bawah pokok mencari line internet. Betul? Susah ni tuan-tuan. 8 penggal BN dekat sini memegang tapak. 8 pegang 40 tahun. Air kuning ni bawa BN UMNO. Tetapi masih terpinggir, masih terabai. Bukankah ini kianat? Kianat tak? Bukankah ini maksudnya orang air kuning dah lama di bawah mimpi? Nak tunggu berapa penggal lagi sebelum kita minta mereka buat kerja? Berapa lama lagi kita nak percaya dia orang? Tuan-tuan, itu kerja gila tuan-tuan nak tunggu dia orang. Sebab tu saya pelik semalam. Saya tengok Datuk Seri Sarawanan. Hey, siapa dia tu? Kenal? Siapa dia ya? Siapa kata lagi? Tok Mat. Siapa dia tu ya? Dia orang tu tuan, confident. Dia orang cakap, dia orang keluarkan statement orang air kuning, terutamanya orang India. Dia orang cakap orang India takkan boykot. Jadi saya nak sentuh sekejap boleh? Kerajaan selama ni tuan, abai orang India, pijak orang India, hina orang India. Jadi adil tak jika kali ini masyarakat India pun kali ini akan abai dan babai BN di peti undi? Boleh?